حاير وين أضمها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Surah Al-Insyirah ayat ke-5 hingga 6. Ayat ini cerita tentang apa? Ayat ini bermaksud fa inna ma'al usri yusra. Maka tetapkanlah kepercayaan kita sebagai orang Islam bahawa setiap kesukaran disertai dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Allah tegaskan lagi bahawa setiap kesukaran disertai dengan kemudahan. Maka oleh itu tajuk saya pada hari ini ialah kesukaran mengandungi kemudahan dalam Islam, yakni al-masyaqqatu tajlibu taisiru. Hal ini bermaksud bahawa setiap kesukaran mengandungi kemudahan tersendiri dalam Islam. Pernah dengar? Setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Mari kita ketahui lebih lanjut. Jom. Seperti mana yang diperkatakan sebentar tadi. Okey, pada video ni saya akan membincangkan kaedah fiqh, yakni kesukaran mengandungi kemudahan dalam Islam. Al-masyaqqatu tajlibut taisiru. Okey, kaedah ini dia menunjukkan bahawa Islam ini ialah agama yang fleksibel dan tidak membebankan kepada umatnya, kepada penganutnya. Okey, fokus perbincangan saya pada kali ini ialah maksud kaedah, pandangan Imam Asy-Syafi'i, dan juga saya akan buat juga pembandingan dengan Imam Malik, dan akhir sekali adalah aplikasi dalam isu semasa. Okey, jom. Okey, sekarang ni kita nak terangkan apa itu maksud kaedah ini dan juga dalil. Okey, pertama sekali, kaedah ini bermaksud apabila wujudnya kesukaran, apabila wujudnya musibah, syarak ataupun Islam memberikan kemudahan kepada kita, yakni rukhsah. Okey, dalil utama dalam surah Al-Baqarah ayat ke-286. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya kat sini ataupun terjemahannya kat sini, Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Okey. Contohnya seperti saya sendiri. Okey. Contohnya apabila kita mengalami sakit yang teruk dan tidak mampu untuk menyampungnya. Saya bagi satu situasi ini, yakni apabila kita hendak solat, kita tidak mampu untuk berdiri. Jadi kita diperbolehkan dan kita boleh untuk solat duduk sekiranya memang dah tak boleh berdiri langsung. Tetapi sekiranya kita masih boleh berdiri tetapi tidak boleh rukuk dan sujud seperti saya sendiri. Okey, jom kita tengok macam mana saya solat. Nampak kan cara solat macam mana? Itu untuk orang sakit. Tapi kita jangan ambil kesempatan. Kalau boleh berdiri, kita kena berdiri. Sebab diri kan wajib, adalah rukun. Jadi kita harus buat. Kita perlu buat. Kita wajib buat. Jadi kat sini saya nak terangkan bahawa Islam tu memang mudah. Okey, kita pergi ke contoh lain pula. Okey, seterusnya
kita tengok pula contoh yang lain seperti musafir, orang yang bermusafir. Okey, orang yang bermusafir melebihi 2 marhalah. 2 marhalah fatwa di Malaysia adalah melebihi daripada 81 km. Jadi kat sini contohnya ayah itu, seseorang ayah hendak menghantar anaknya ke sekolah. Ingat tujuan musafir adalah tujuan yang baik. Okey, seseorang anak itu hendak menghantar anaknya ke sekolah. Jadi perjalanan itu melebihi 81 km. Jadi ayah itu adalah seorang yang musafir. Dari sini kita dapat tahu bahawa ayah itu boleh jamak atau tidak. Jawapannya adalah boleh jamak dan qasar. Contohlah dia pergi pada pukul 12.30 hari. Jadi kat sini sampai ke sekolah itu kemungkinan besar dalam pukul 6 petang. Jadi kat sini seseorang ayah itu boleh solat Zuhur dan Asar jamak dan juga qasar. Tahu kan cara solat jamak dan qasar? Dah tahu tak apa? Okey, kat sini itu adalah contoh yang kedua untuk kaedah ini. Kita jangan ambil kesempatan. Itu yang saya ingatkan. Walaupun Allah dah beri kemudahan kepada kita, tapi kita janganlah ambil kemudahan itu sebagai kesempatan kita. Okey, yang ketiga adalah pendekatan yang saya pilih, yakni Imam Asy-Syafi'i. Okey, kat sini Imam Syafi'i memang imam mazhab yang umat Islam di Malaysia peganglah. Kita perlu ikut fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh orang yang tertinggi, yang ilmu yang tinggi di dalam agama Islam di Malaysia. Jadi kat sini Imam Asy-Syafi'i menekankan bahawa 2 perkara dalam hal ini. Okey, yang pertama adalah hukum-hukum yang hendak dilaksanakan mestilah berdasarkan kepada dalil yang jelas. Dalil yang jelas apa yang kita pegang sekarang iaitu Quran dan hadis. Kita perlulah cari orang yang lebih ilmu daripada kita, yakni ulama ataupun ustaz-ustaz yang pakar dalam bidang ini, supaya mereka dapat menafsir Quran dan hadis dan dapat menterjemahkan, menerangkan kepada orang-orang yang tidak memahami. Jadi kat sini kita dah tak boleh keliru lah. Kita kena fahami dan pegang kaedah itu dengan betul-betul. Okey, yang kedua adalah kemudahan. Kemudahan hanya diberikan kepada orang yang mengalami kesukaran sekiranya ada sebab yang sah dan juga munasabah lah. Dekat sini kita, yang seperti mana saya cakap tadi, kita tak boleh ambil kesempatan. Sekiranya kita boleh melakukan sesuatu perkara itu walaupun mengalami kesukaran yang melampau, tapi kita masih boleh buat perkara itu. Jadi kita still go lah, maksudnya kita teruskanlah perbuatan baik kita itu. Okey, seterusnya adalah prinsip beliau. Okey, prinsip beliau yang pertama adalah ibadah yang wajib tetap wajib dilakukan walau apa jua sekalipun. Contohnya solat lah. Okey, senang. Solat, okey, kita masih boleh solat duduk, solat baring dan solat menggunakan mata yang saya pernah belajar. Jadi kat sini contoh solat baring, memang keadaan kita ketika itu memang dah tak boleh bangun apa. Langsung tak boleh bangun. Kita kena baring je. Jadi kat sini kita nak solat fardu. Jadi kat sini orang boleh membantu kita untuk ambil wuduk dan seterusnya solat. Solat sambil baring. Adalah cara-cara solatnya. Okey. Seterusnya yang kedua adalah cara pelaksanaan boleh berubah ikut keadaan semasa. Apakah maksudnya di sini? Maksudnya kat sini seperti mana solat tadilah. Cara pelaksanaan dia masih boleh berubah ikut keadaan semasa. Seperti saya kat sini, saya ketika ini masih solat duduk, tetapi ketika hendak takbiratul ihram dan juga berdiri, saya masih boleh berdirilah. Ketika rukuk dan sujud tidak boleh, jadi saya buatlah solat ini sebagaimana orang solat duduk. Okey, contoh yang lain pula adalah jika sakit ringan. Macam saya ni sakit ringan lah sebenarnya.
masih boleh solat berdiri. Jika sakit yang teruk, yang sangat-sangat teruk, yang tak boleh bangun langsung, barulah boleh duduk. Memang tak boleh bangun langsung. Kat sini saya masih boleh bangun. Jadi bolehlah kena solat berdiri lah. Tapi rukuk dan sujud tak boleh. Jadi bila rukuk tu kita duduklah. Solat macam orang yang solat duduk. Maksudnya kat sini kemudahan tidak boleh diambil tanpa sebab. Itu adalah kesimpulan daripada pendekatan Imam Syafi'i. Kita sambung yang seterusnya adalah perbandingan pandangan Imam Mazhab Syafi'i dan juga Imam Maliki. Okey, kan saya tadi nak terangkan, Imam Syafi'i ni dia mengambil pendekatan dengan lebih ketat dan juga berhati-hatilah dalam sesuatu perkara. Seterusnya dia bergantung kuat pada dalil Quran dan hadis. Yang ketiga, tidak mudah memberikan kelonggaran tanpa bukti dan juga sebab yang jelas. Itu untuk Imam Syafi'i. Imam Malik dia lebih fleksibel dalam konteks masyarakat. Yang kedua adalah dia ambil kira adat dan juga masalah, yakni kepentingan umum. Yang ketiga adalah dia lebih terbuka dalam memberi kemudahan. Jadi kat sini kita hanya mengetahui bahawa Imam Maliki ni lebih fleksibel. Tapi dalam Malaysia kita mengamalkan pandangan Imam Syafi'i. Jadi ikutlah pandangan Imam Mazhab Syafi'i. Okey, contoh saya akan beri contoh kat sini. Contoh beza dia adalah dalam situasi kesukaran, yakni Imam Syafi'i dia pastikan betul-betul benda tu perkara mudarat. Mudarat kepada seseorang itu. Memang dah tak boleh lakukan. Yang kedua, seterusnya adalah Imam Maliki, yakni dia boleh pertimbangkan keselesaan dan juga keadaan masyarakat. Contohlah kat sini, Imam Syafi'i ni dia kalau orang boleh berdiri lagi time solat, kena berdiri. Kalau Imam Maliki, kalau orang tu selesa untuk solat duduk, dan bolehlah solat duduk. Macam itulah yang saya faham. Okey, kesimpulannya kat sini adalah kedua-duanya adalah setuju tentang kemudahan. Kemudahan dalam Islam, yakni kesukaran mengenai kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibut taisiru. Tapi cara aplikasi antara dua-dua pandangan imam ini adalah berbeza. Imam Syafi'i dia lebih ketat, tapi Imam Maliki dia lebih fleksibel. Okey, faham? Faham? Jom. Aduh, sakit lutut. Situasi tadi adalah aplikasi isu semasa tentang kaedah ni lah. Okey, situasi pertama tadi adalah pesakit di hospital. Dia memang dah tak boleh berdiri langsung ketika solat. Bila berdiri memang sakit, betul-betul sakit. Tak boleh berdiri langsung. Jadi kat sini Islam ataupun Islam lah syarat membenarkan untuk solat duduk, sebab memang dah tak boleh lah untuk solat berdiri. Okey, kalau tak boleh kena air, kita kena buat apa? Kita boleh bertayamum. Itu adalah rukhsah yang diberikan kepada kita. Ini membuktikan Islam memahami kesukaran dan juga kesusahan yang dihadapi oleh masyarakat Islam kini. Jom, situasi yang kedua. Agak tu aku dah sakit ni, kerja berat. Itulah situasi yang kedua. Okey, saya gabungkanlah situasi yang kedua dan ketiga, yakni situasi kedua tadi adalah dunia moden, yang ketiga adalah musafir ataupun travel. Okey, kita pergi yang pertama, yang kedua dulu, yakni dunia moden. Okey, contohlah kerja shift yang memang jadual padat. Dah lah sakit, lepas tu kena kerja sebab nak sara keluarga dia. Kalau tak sara keluarga dia tak dapat makan dan sebagainya. Jadi kat sini jadual sangat pack, bos pula tak bagi rehat dan sebagainya. Kalau rehat tak dapat gaji. Jadi kat sini memang betul-betul mudarat. Jadi bolehlah gabung solat jika perlu. Gabung solat asar jika zuhur. Contohlah kalau kerja tu shift petang,
daripada pukul 12 dan sehinggalah 12 malam. Kat sini boleh gabungkan solat itu, solat jamaah lah kita panggil. Jadi kat sini dia mestilah ikut syarak, bukan ikut suka hati saja untuk gabung-gabung solat ini. Okey, yang ketiga, yang terakhir sekali lah musafir ataupun travel. Kat sini situasi dia adalah seperti kita travel menggunakan kereta, flight dan sebagainya, menggunakan motor dan sebagainya untuk tujuan yang baik. Jadi kat sini kita diberikan rukhsah untuk solat jamak dan juga qasar. Jadi tapi solat jamak dan qasar tu kita perlulah menjadi seorang yang musafir melebihi 2 marhalah, yakni kalau fatwa di Malaysia sebentar tadi yang saya terangkan adalah melebihi 81 km. Itu adalah untuk musafir yang dari segi situasi solat, dan seterusnya adalah situasi berbuka puasa jika terlalu penat sangat. Tapi bagi saya pada zaman sekarang kita naik kereta kuranglah penat. Betul tak? Kalau seseorang itu naik motor, panas pula menterik, perjalanan pula jauh juga, panjang juga, tempoh masa yang panjang melebihi 6 jam, itu sangat-sangat penat bagi saya. Jadi kat sini bolehlah berbuka puasa jika terlalu penat, tapi perlulah ganti puasa tersebut. Buat ganti puasa tersebut pada bulan selain bulan puasa dan juga hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi kat sini kesimpulannya adalah aplikasi isu semasa ini dengan kaedah ini adalah sesuai dikaitkan dengan kehidupan moden dan juga kehidupan pada masa kini lah, iaitu menggunakan teknologi yang tinggi. So kita punya kerja yang sangat berat, apa lagi, kita punya kesihatan yang semakin memburuk. Jadi kat sini kita perlulah ambil kemudahan itu sebagai kemudahan sebagai memudahkan urusan kita. Janganlah ambil kemudahan itu sebagai kesempatan, sebagai ikut suka kita. Kenapa kaedah ini sangat sesuai pada hari ini? Kaedah ini sangat relevan kepada masyarakat Islam kini kerana kehidupan kini semakin mencabar. Ditambah pula kesihatan yang semakin memburuk. Ramai yang menghadapi kesihatan dan juga tekanan kerja. Jadi kat sini rukhsah yang diberikan dalam Islam sesuailah untuk mudahlah dan juga gunalah, manfaatkanlah sebaik mungkin. Okey. Seterusnya adalah kelebihan. Kelebihan Islam ni adalah agama yang fleksibel, bukan menyukarkan kita. Seterusnya kaedah ini sesuai untuk semua zaman. Zaman 1990-an, 2000-an dan zaman sekarang. Dan seterusnya adalah cabaran. Cabaran pada masa kini kemungkinan besar saya rasa saya memang dapat tahu bahawa ada yang salah guna kemudahan ini. Macam ambil kesempatan lah. Memang digunakan kemudahan ini untuk memudahkan urusan dia. Padahal sedangkan dia tu sendiri boleh buat. Boleh faham kan? Okey, seterusnya adalah dia ambil mudah tanpa sebab sebenar. Macam saya terangkan tadi lah, dia boleh solat diri. Boleh solat diri tapi dia terus duduk. Jadi kat sini dia memang ambil mudah lah tentang perkara tersebut. Tak belajar habis ataupun tidak memahami ilmu agama Islam tu secara mendalam. Jadi kat sini ilmu dan kefahaman haruslah betul dan haruslah diteliti dengan baik dan perlu dipelajari oleh orang-orang yang lebih berilmu daripada kita. Okey, faham? Jom. Secara kesimpulannya, kaedah ini al-masyaqqatu tajlibu taisiru, kesukaran mengandungi kemudahan, mengajar kita tentang perhatian terhadap kesusahan orang lain, terhadap musibah yang dihadapi oleh orang lain. Yang kedua lah, tidak membebankan diri. Janganlah bebankan diri kita sekiranya terdapat kemudahan di depan mata. Seterusnya, yang terakhir adalah amalkanlah agama Islam itu dengan hikmah dan juga baik. Sekiranya tidak amalkan agama Islam itu dengan hikmah, rosaklah semuanya. Kesimpulannya, yang terakhir adalah
Islam bukan agama yang menyusahkan kita, tapi agama itu adalah membawa rahmat dan kemudahan kepada semua, terutamanya masyarakat Islam kini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.